Ya? 3. Tak aneh. 3 dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Al-Ghazali dalam Ihya, bermula maksud ziarah kubur itu bagi orang yang ziarahnya ialah mengambil pengajaran. Kemudian hari bagi diri dan bagi yang kena ziarah itu dapat faedah doa daripada yang ziarah. Maka tiada segia bagi orang ziarah itu ia lalai pula berdoa bagi dirinya sendiri dan bagi si mati yang diziarah kuburnya, dan tiada lalai daripada mengambil pengajaran. Dan hasil mengambil pengajaran bagi diri itu iaitu terupa pada hati begini, ada duduklah seorang yang mati itu dalam kelam kubur. Aduh tu bukan ada. Aduh, duduklah seorang yang mati itu dalam kelam kubur. Aduh. Kemudian daripada 3 hari dalam kubur, sudahlah mati si mati itu pecah. Mata si mati itu pecah, meleleh di atas pipi, dan 2 bibir pun menyelesing daripada gigi, dan keluar danau daripada mulut, dan bangkak perut, dan dada pun timbul tinggi, dan keluar ulat dan danau daripada hidung, dan keluar sulbi daripada dubur. Aduh, bagaimanalah kiranya dibangkitkan daripada kubur itu ialah barang yang tak dapat tiada, dihidupkan Tuhan semula, dan aku pun hampir pula tak lama lagi sepertinya mayat, mengikut masuk dalam tempat yang kelam. Ya Tuhanku, beri petunjuk kiranya akan daku atas amal yang soleh. Ya Tuhanku, ampun akan daku dan tetapkan imanku, dan balikkan hatiku atas jalan. Suruh engkau dan jauhkan aku dari apa tegahan engkau, dan ampunkan dosa, ampunnya kubur ini dan sekalian yang di sisinya kubur, dan sekalian yang hidup dan yang mati. Baik, kita sambung lagi tentang ziarah kubur. Kata Al-Ghazali dalam Ihya. Al-Ghazali ini Imam Ghazali. Dia ada 2 orang ulama nama Al-Ghazali. Yang pertama Imam Ghazali, yang kedua Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama ni yang masyhur. Bila berkata Al-Ghazali, telah menyebut Al-Ghazali maknanya Imam Ghazali, yang hidup pada abad ke-6 Hijrah. Imam Ghazali yang popular tu lah. Kata Imam Ghazali, Imam Ghazali. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazal. Orang Ghazal, Palestin. Seorang lagi Syekh Muhammad Al-Ghazali, iaitu ulama moden, yang hidup pada abad ke-20. Jadi kata Imam Ghazali dalam Ihya, bila sebut Ihya, hanya satu je kitab yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya menghidupkan. Ihya Ulumu, menghidupkan ilmu-ilmu din, ilmu agama. Sepanyol dan Portugis. Dan yang terbaru diterjemahkan dalam bahasa Jepun. Kita orang terjemah terus seluruh bahasa dunia. Kita nak pandai Imam Ghazali, kita tak ada usaha tiarang. Nampak? Dia kata orang lain ni ngaji sikit je, buat buku kecil, buku Romi. Ada 60 muka, lepas tu nak pandai Imam Ghazali. Macam bahang pek kuda je. Jadi kena hormat ulama-ulama dulu.
pasal jasanya besar. Dia kata bermula maksud ziarah kubur itu bagi orang yang ziarahnya ialah mengambil pengajaran kemudian hari bagi diri dan bagi yang kena ziarah itu dapat faedah doa daripada yang ziarah. Baik, kita ulang balik, hukum ziarah kubur sunat, bukan wajib, melainkan dia nazar. Aku menazar kerana Allah, kalau aku lulu periksa, aku nak ziarah kubur tok aku umpamanya, maka bila lulus wajib ziarah, tak ziarah dosa. Jadi hukum asal sunat. Dah tu ada orang kata bid'ah ziarah kubur, jangan ikut. Tak. Kerana Allah kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Taklah kamu ikut ulama-ulama, jangan ikut yang bukan ulama. Tak. Jadi kalau hak kata tak boleh ziarah kubur, tu orang gila. Gila. Kerana ustaz tu ustaz gila. Tak kira kalau mufti gila. Kerana apa? Terang-terang bercanggah dengan sabda Nabi, terang-terang bercanggah dengan amalan sahabat. Apatah lagi fatwa semua ulama-ulama yang muktabar. Ziarah kubur tak ada khilaf. Yang khilafnya masalah tahlil arwah, masalah baca talqin, masalah baca Quran di kubur. Hak tu khilafiyah. Ada perselisihan ulama. Faham tak? Biar kemah lalu. Biar kita tahu hak ni sepakat, hak ni khilaf. Kalau kata baca talqin khilaf. Dua mazhab kata sunat, dua mazhab kata tidak sunat. Baca talqin. Ada pun ziarah kubur sunnah. Nabi kata fazuruha, maka hendaklah kamu ziarah akan dia, akan kubur-kubur. Kemudian dalam kitab-kitab sirah, kitab manakib sahabat, ada meriwayatkan sahabat-sahabat ziarah kubur Nabi dan ziarah kubur masing-masing saudara mara yang telah mati. Jadi kita pegang satu lagi biar faham molek, ziarah kubur sunat. Tak usah peduli hak gila tadi. Faham? Ni banyak orang gila ni. Ku agama pun gila kau. Nyak ke main beroti gila. Lepas dak alik rumah. Baru ni ada seekor orang gila. Dia fatwa jihad di Palestin sia-sia. Faham tak? Gila tak? Gila sebab 300 orang ulama besar dah sudah mengeluarkan fatwa jihad di Palestin wajib. Faham tak? Ke atas semua umat Islam yang mampu. Faham? Tiba-tiba mari seekor dok siapa tarah ulama, dia kata tidak wajib. Kalau nak kata sengaja, taklah, mungkin dia ada rosak saraf otak dia. Lepas kata tak wajib, bila orang bising orang marah, dia pergi Palestin pula. Nak kabur balik. Faham lagi? Tu politik dia panggil. Lepas orang marah, orang kata bodoh punya ustaz. Apa pula ulama besar kata wajib berjihad di Palestin, dia kata sia-sia. Dia pergi Palestin pula. Atau wakil. Nak kabur balik. Jadi kita jangan jadi bodoh sangat. Biar cerdik dia. Baik. Maka apa faedah? Banyak faedah. Di antara faedah yang besarnya, iaitulah kepada yang tukang ziarah. Yang tukang ziarah ambil pengajaran. Kerana dia telah ziarah, nak taman perumahan, nampak? Yang orang-orangnya senyap sunyi, tidak pernah komplain kepada kerajaan. Nak pupuk panjang pun tak komplain. Air tak ada pun tak komplain. Api tak ada pun tak komplain. Itulah taman sentosa, aman damai. Dana kubur. Senyap sunyi. Orang ramai diam je. Jadi ambil pengajaran.
Yang tu pertama faedah bagi yang tukang ziarah. Yang kedua faedah doa, iaitu yang kena ziarah dapat faedah doa daripada yang ziarah. Nah, siapa yang kena ziarah? Mayat. Faham? Mayat duduk dalam kubur. Kali banyak lok kan? Macam rumah taman perumahan kau. Mana mu masuk pintu pagar, lepas tu mu ambil kandang tu. Kandang rumah ketiga. Tu taman perumahan. Kubur kedua. Ambil kiri, kubur kedua. Hak depan tu kubur JKK, belakang. Faham lagi? Dia sama. Tempat orang duduk. Sebab tu dalam salam Nabi kata, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kamu, wahai rakyat, wahai penduduk kampung orang-orang yang beriman. Maka tiadalah surga bagi orang yang ziarah itu. Ia yang ziarah. Tak apa, tak surga, tak patut. Lalai pula berdoa bagi dirinya sendiri. Di kubur doa untuk diri sendiri. Mintalah dunia dan akhirat masa kita ziarah kubur. Faham? Minta selamat, minta berkat hidup, minta panjang umur dalam taat pada Allah, minta murah rezeki, minta jauh daripada bala petaka. Dan juga bagi si mati yang diziarah kuburnya juga jangan lalai kita berdoa untuk mayat. Kerana kadang-kadang kita masuk saja kubur, padang duk retuh rupu ke. Retuh rupu, bu tembak. Tak berdoa pun bodoh. Tak? Retuh rupu tu bukan sunnah Nabi. Cuma harus saja kalau kita nak bersih. Sunnahnya berdoa. Dalil Nabi kata, na istaghfiru li akhikum. Hendaklah kamu minta ampun bagi saudara kamu ini. Umum hadis tu. Hadis tu Nabi ucapkan ketika selesai ditanam mayat. Jadi kata ulama, sama ada baru tanam lama dah, kubur baru, kubur lama, umum perintah ni tolong minta ampun bagi saudara kamu ini. Dan tiada lalai dari mengambil pengajaran. Jangan kita tak ambil iktibar. Kadang-kadang pergi berdoa saja, ingat kepada mayat tu saja, tak ingat pengajaran yang boleh kita ambil. Dan hasil mengambil pengajaran bagi diri itu, iaitu terupa pada hati begini. Bukan mesti begini. Contoh kata Imam Ghazali, kalau pergi kubur, kita ingat beginilah masa kita tengok kubur senyap belaka tinggal batu nesang. Aduh, duduklah seorang yang mati itu di dalam kelam kubur. Tengoklah, bila kita nak buat pengajaran tak pandai, ingat gini. Duduk dalam gelap, padahal itu cerah rumah, metu panjang dalam ruang tamu, dalam bilik metu lagi, luar kat taruh kereta metu, cerah menerang. Dalam dapur pun ada metu, kat jamban berok pun ada lapu. Simpang kali hutan jalan jambang tak ada lapu. Padahal nak tengok benda nak berok. Nak tamu nak tengok benda dah. Tak leh. Tak untuk pergi beli metu. Nak ke nak pasang nak ngaji Quran, nak berok. Tak, pentingnya cerah masa hidup dalam dunia. Belakang rumah pasang lapu, senang nak buka-buka pintu nampak. Cerah menerang belakang rumah. Tak usah kata dalam rumah. Dalam akuarium ada lapu. Ikan puyuh ada lapu gok. Tak usah kata pelawah nampak Arab Paimah. Cerah menerang dah. Tiba-tiba bila mati gelap gugup, tak ada lapu. Tengah-tengah duduk tengok tali basing anak bini, gelap gugup, black out. Telefon esok ke TMP malam tu selalu bah. Dah dalam kubur pun tak telefon.
Hak bertahun-tahun duduk dalam gelap. Nah, batuk buka cawangan TMB situ. Nah, mana-mana mayat yang gelap boleh BBN ke TMB SMS khabar kubur ni gelap. Nah, itulah ambil pengajaran. Tak boleh gelap sikit. Nak takut. Padahal anak ada, nak bini ada, laki ada, takut duduklah gelap. Padahal bergeru. Duk seorang diri, ya kita rumah kita tak nikah lagi, takut kalau gelap. Rumah orang sebelah ada. Faham tak? Ada orang. Tak rumah jauh-jauh sebuah seorang. Tak apa, ada gak orang panggil dengar. Dalam kubur gelap guguk seorang diri. Pakai kain putih, kain kapan, ikat, buh dalam khanda, tutup pintu khanda. Keluar tanah pula sampai penuh. Lagilah takut. Ambil pengajaran. Kubur menteri ada lapuk. Kubur MB tak ada lapu. Kubur ada lapu ni Nabi gabar kubur para Nabi. Bukan kubur MB, para Nabi. Kubur Rasul-Rasul. Kubur orang mati syahid. Kubur wali Allah. Kubur orang yang ada masuk meto dalam kubur. Meto orang ni banyak amal, maka cerahlah kubur. Kubur orang banyak bersedekah, cerah. Kubur orang banyak menderma, cerah. Kubur orang hubung silaturahim, cerah. Kubur orang yang suka baca Quran, cerah. Kubur orang yang bangun di tengah malam, cerah. Bangun semayang, bukan bangun tengok bola. Kubur raja, gelak kubur raja. Dah tu kita tengok cerah. Tu atas kubur. Atas kubur dia boleh arah belaka. Gawai istana kata buat lapu sikit jangan wi gelak kan. Kata kubur dia lapu 5 nautik. Raja dalang tu gelak gugur. Kubur pemansuri gelak. Dah kalau kubur raja gelak, kubur pisbor tak usah cakap banyak. Faham tak? Maknanya raja tak ada amal, gelak gugur. Tak usah kata uli batuk, tak usah kata tukang masak, tak usah kata tukang kebun. Raja yang paling hebat, pakai terkolok, ada kerih pinggang. Tak mansuri pakai mahkota. Gelak juga kubur kalau tidak ada amal. Kemudian daripada 3 hari dalam kubur, sudahlah mata si mati itu pecah, meleleh di atas pipi. Allahu Rabbi. 3 hari mata pecah. Mata kita ni dia basah. Bila mati air dia kering, dia akan pecah. Nak tengok mata kita, tengok mata ikan. Ambil ikan, saya kau beli ikan selor. Ikan lolong tak apa, ikan uji rasik. Faham tak? Ikan lolong kan mata luar. Ambil ikan lolong, beli seekor, buah atas meja. Jangan bola peti. Taruh 3 hari atas ming. 3 hari tengok mata dia jadi guna. Sembong tu bit mata. Betul tak? Mata orang lebih lagi lah. Maka kita ambil pengajaran 3 hari lagi pecah mata-mata. Atas dunia jangan. Jaga mata. Aimo. Nampak titik aja aimo bagian terang mata. Sobek mata, solek mata. Ni atas ni nak gopang. Eye shadow. Tak hijau. Orang hijau lah, muslimah. Kaum ibu biru sini. Domelnya mata biru sini. Sini celok. Betul tak? Barang dengan kalang pasal malam 3 RM1. Cak ayam tak apalah. Make up mata. Arak lagi bubuh bulu mata pelesu. Beli pasal minggu RM3 se. Macam mata lembu. Mata dah nak buka berat bulu mata. Nak comel lah, tapi mati 3 hari tobek mata.
mata pecah, tubik air mata. Bukan air mata ni, air butir mata. Faham? Mata kita ni Tuhan buat, dia tak lekat. Sarang ni sarang tulang ni, kita rasa ni sarang dia. Mata ni boleh cabut, boleh ubuh balik. Faham? Qatadah rahimahullahu ta'ala, sahabat Nabi, kena panah. Kena tu di pelipih tepi mata. Kekuatan kena panah tu, maka mata tubik. Tak cedera, mata tubik luar. Faham? Maka Nabi ludah dalam mata dia, dan Nabi masuk gitu, maka mata dia cerah sampai ke mati. Nah, mukjizat Nabi. Mata boleh tubik. Kalau kita tekan kuat-kuat, kata pun aksiden katok kuat-kuat, dia tubik mata. Dia ada orang belakang tu, tak rosak, masuk balik. Tapi kalau pandai dak anda jeng, tak boleh masuk. Tak percaya balik karang terus cabut. Tubik. Nampak dia boleh tubik mata. Habis kekuatan dia, pum, dia tubik. Lepas tu tekan balik, pum, dia masuk. Tapi dak anda tak sot bank lah, takut tak masuk. Aku dah jamin. Dah. Balik awal dan dak masuk gitu, zombie terus. Nampak? Jadi gitulah. Maka pecah butir mata tu macam mata ikan nak keluar air yang kotor daripada mata. Itu keadaan ayat. Dan dua bibir pun menyelising daripada gigi. Bibir jadi macam soyok. Bibir ni jadi macam gebeh. Faham? Bibir mayat. Oh, masih hidup lecu. Faham? Lecu bawah. Maiden RM2.90. Lecu ni ropuang. Beki pula ni dengan tisu ni. Nak suruh comel, dah salah. Tak salah. Untuk suami. Faham tak? Jangan untuk orang nak pergi tengok tengah jalan pula. Ropuang ni dia tubik jalan lecu sabit. Macam anak anjing. Di rumah tak lecu sekarang. Jadi pakai lecu ke, pakai apa ke, sementara sahaja. Bila mati, maka rosaklah bibir. Tengok mayat yang orang baru jumpa 8 hari, nak huduhnya mukanya, nak pecah habis muka-muka, kulit pun tercabut. Dan keluar dana daripada mulut. Dana ni air dalam tubuh yang sudah rosak. Dan bekak, perutnya bekak. Perut dia jadi bekak, tubuh ni jadi bekak, nak pecah. Dan dada pun timbul tinggi, dan keluar ulat dan dana air tubuh daripada hidung. Comel lagu mana pun gitulah. Mayat ratu cantik Terengganu, gitu jugalah. Tubik mata, rebeh mulut, tubik air kong daripada tubuh. Kita aksiden, luka sini merah luka. Malam sekarang ditubik air bisa. Air bisa tu air di dalam kulit kita. Tuhan buat dalam kulit kita ni, dia ada darah, dia ada air. Dia ada darah putih, dia ada darah merah. Dia ada platelet, ada hemoglobin. Tanya doktor, dia tahu tu. Faham? Jadi air tu, bila kita sudah mati, air tu keluar daripada tubuh. Faham? Macam tikus mapu. Padahal tikus tu mapu kering-kering. Kita buat tasming, boleh seminggu. Jadi basah tak? Basah, tubik air, busuk kohong. Maka yang paling busuk ialah bangkai manusia. Yang paling busuk. Kalau kita kata busuknya ayam mapu, busuk lagi manusia mapu. Bapa manusia paling busuk? Kerana makan dan dosa ni banyak. Yang banyak makan berbagai jenis, maka baunya lebih busuk. Dalil, tengok peti sejuk. Lagi banyak kita ubur barang, lagi busuk bau peti sejuk. Betul tak? Peti sejuk kita tak ada barang, ada air mineral 2 botol, wahai pas sutir. Busuk tak? Tak. Tapi kita tengok di rumah kita, bini kita sumbat benda.
Laksa hak maring dulu dah habis, sekelosong ada celah tu. Faham tak? Nasi dagang hak minggu lepas ada dalam Tupperware. Kuih kek hak raya haji baru ni sebek birah peti sejuk. Nah, walimah kecut beruk dah. Nah, ada lagi penuh. Saya hak tahun lepas dak buang ada lagi. Aiskrim lekat terus di peti, dak boleh cokeh dah. Nah, macam-macam peseng. Buang dak sama sekali. Kohong sombak fakmo. Buka busuk kohong. Betul tak? Maka binatang dia hanya makan 1-2 jenis makanan sahaja. Kucing ikan dengan kepuk saja. Kepek minja makan kucing. No. Kita buat perak gitu, kucing pun terah mari pasal dia patang dengan perak. Kerana perak ni kucing kata goliknya kepuk. Mari tengok kepek minja, tembok bodoh dia. Betul tak? Kerana dia nak ikan. Faham tak? Kepuk ada ikan. Batu kepuk le ni beri ke kucing tak apa nak. Apa? Dulu kalau kepuk beri kucing ramah berrebu-rebu. Le ni kita lepak kepuk hotel sebelah hak. Dia mari tengok. Banyak kanji kita. Betul tak? Dah. Ni ekonomi tolong nak khabar sikit kepada pengusaha kepuk. Faham tak? Ya tolong khabar, jangan marah. Marah wadah tolong khabar. Kalau mu nak kaya jual kepuk, mu balik asal pada tahun 80-an dulu. 80-an dulu kepuk kalau orang dah makan dengan lening tak boleh makan kepuk lening. Lening orang tak panggil kepuk, dia panggil suigang. Tahun 80-an dulu tak ada main kanji-kanji, ikan saja-saja. Betul tak? Dengan sagu. Ikan tulang coki anggeng dalam kepuk. Jadi kalau nak jadi pengusaha kepuk, yang dapat mencipta, membina empire, maka bubuh ikan molek-molek dan ikan banyak. Mahal orang bayar juga. Betul tak? Dalil tengok dia ikan banyak. Siapa pakai nombor? Kita bing. Kita pergi nak beli kepuk, tekan 208. Nombor sekarang 62. Tak. Pergi lepak dulu tu. Tok Jembar, bahan kepuk linu dulu. Faham tak? Mari tengok 103. Lambat lagi. Lala tidur kat kepuk. Nang je. Ni kat ubur kanji banyak. Bahan ikan suji, ikan cono, tok muding, capur belaka. Dak sedap sikit arang. Dak berapa laku. Nak laku, ubur banyak ikan. Betul tak? Laku tak? Soho, siapa Johor kat sebut. Kepuk tu jangan main ladang ikan saja-saja. Mahal sikit. Kalau kira dah lah ni, sedap. Maka kaya lah mungkin lagi. Bahan masjid 280. Dia, tukang bakar kepuk masjid. Toke, Lamborghini. Maka kucing makan 2 jenis. Lembu 2 jenis juga. Rupuh meh. Betul tak? Kambing daun-daun meh. Itu ke? Makanan yang paling pelik manusia. Segala mak nenek dia bahang belaka. Makanan lembu dia makan. Lembu dak makan makanan manusia. Lembu makan ingat pisang. Lembu lambu. Kucing makan api-api. Tak makan. Jadi kita busuklah bakal kita kerana masuk segala jenis binatang, makanan binatang dunia. Kuda makan benda. Kuda makan rupuk, kita makan rupuk juga. Makanan kucing ikan kita makan. Makanan anjing tulang, kita sup tulang. Faham juga. Benda yang kita tak makan. Tikus makan dia, makan labu, kita pengak labu. Semut makan gula, kita minum gula, kopi, susu. Semua makanan binatang kita makan. Kura makan kakung, kita kakung satu goreng ikan masin. Makanan kura. Makanan binatang itu makan. Baywak makan ada, makan telur, kita makan telur. Telur dabah 2 separuh masak. Dah.
Mu ni aku tengok daripada muda makan separuh masak. Power mu. Oh, aku memang aku tak pernah tinggal. Pagi mesti ada. Tak ada aku ngamuk. Ada. Dan anak pun orang ada. Tak boleh anak lagi. Nak boleh anak kan ni bahan telur sama. Jadi sejuk bahan ni telur. Jadi bab itulah bangkai yang paling busuk mayat manusia. Kerana banyak sangat jenis benda yang masuk dalam tubuh badan dia. Bagaimanalah kiranya dibangkitkan daripada kubur itu, ialah barang yang tak dapat tiada dihidupkan Tuhan semula. Dan aku pun hampir pula tak lama lagi sepertinya mengikut masuk dalam tempat yang kelam ini. Kita lambat laun akan pergi ke taman tersebut, iaitu tanah perkuburan, suka ataupun tidak. Faham? Dia wasiat lah. Ingat kalau ayah mati, ayah wasiat jangan tanam kubur. Tak boleh tunai wasiat tu. Faham? Sedangkan wasiat si mati wajib ditunaikan. Tetapi kalau bercanggah dengan perintah agama, haram kita tunai. Perintah agama suruh tanam, maka wasiatnya jangan beri tanam, haram tunai wasiat. Faham? Ya Tuhanku, beri petunjuk kiranya akan daku atas amal yang soleh. Jadi kita nak Allah tunjukkan kita pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nak suruh-suruh buat kerja yang baik. Ya Tuhanku, duduk kubur ni, ampunkan daku kerana dosa kita banyak, dan tetapkan imanku tak boleh mati melainkan dalam Islam. Dan balikkan hatiku atas jalan suruh engkau, jangan jadi pusing hati. Ni kita ni istiqamah. Kita sekarang ni ngaji, orang ngajar pergi dengar, semayang ramai-ramai. Satu nikmat yang sangat besar, yang orang lain Tuhan tak beri nikmat ni. Dalil bukan semua adik-beradik kita duduk dengar orang ngajar. Betul tak? Pak dara ada alik gini duduk cari lembu. Pupu nu duk main snorkel tengah garik. Nak balik mak ayah kita tak suka pergi sejik surah bala. Betul tak? Jadi kita boleh mari, maka satu nikmat yang sangat besar. Maka yang Allah nak daripada kita, iaitu terima kasih atas budi Allah yang begitu banyak kepada kita. Kalau Tuhan tak pilih kita malam ni, duduk patah ngat lagi masa ni. Tak? Duduk paris ngat lagi, gui mari macam orang gila. Dan jauhkan aku daripada tegahang engkau, dan ampunkan dosaku, ampunnya kubur ini dan sekalian yang di sisinya, dan sekalian yang hidup dan yang mati. Kata Imam Hanbali, siapa yang lalu ke kubur, kemudian dia baca kul huwallahu ahad 11 kali, lalu diampunkan Allah akan dosanya seramai mana mayat yang ada di kubur itu. Faham? Bukan suruh baca Yasin, surah Al-Ikhlas saja. Dah lalu ke kubur. Nak balik ke rumah lalu ke kubur. Hari-hari kita buat, mengambil masa lebih kurang 3 minit saja. Nak dapat 1000 ampun kalau ada 1000 mayat situ. Dan sunat ziarah kubur Nabi dan sahabat dan ulama dan orang saleh kerana mengambil berkat dan i'tibar. Tersebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Daruqutni daripada Ibnu Umar, katanya telah bersabda Nabi SAW, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Artinya barang siapa ziarah aku kemudian daripada wafatku, seolah-olah ziarah ia akan daku.
pada ketika hidupku. Untung orang yang pernah ziarah Nabi SAW. Kita tak dang ni zaman Nabi 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Tak usah kata kita Imam Mujtahid, tak dang. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, tak dang Rasulullah. 150 tahun lepas Nabi hijrah baru lahir Imam Syafi'i. 10 tahun selepas hijrah wafat Nabi. Imam Malik tak dang juga. Kerana dia hidup pada abad yang kedua hijrah. Imam Hanafi lahir pada tahun penghujung abad yang pertama hijrah, lebih kurang 90 tahun selepas hijrah. Tak danggak ni Nabi. Tabi'in dang dengan sahabat, tak dang dengan Nabi. Yang dang dengan Nabi nama sahabat. Sahabat-sahabat ni man laqiya Rasulullah fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Sahabat artinya orang-orang yang sempat hidup sezaman dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Dan berhidup sezaman dengan Nabi, nama tabi'in. Walaupun Nabi hidup lagi masa tu, dia hidup lagi, tapi dan bersama, nama tabi'in, bukan sahabat. Contoh, Nabi hidup di Madinah, katakan umur Nabi 60 tahun, dia duduk di Mesir, umur dia 40 tahun. Contoh, sezaman tak, tapi dia tak pergi ke Madinah, tak pernah duduk dalam satu majlis, tak dapat title sahabat. Faham? Dia ni dapat title tabi'in. Faham lagi? Tabi'in pula orang yang tak dang dengan sahabat, dang dengan tabi'in saja. Dia hanya dang dengan tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak dang dengan Nabi, dang dengan sahabat, walaupun seorang dapat title tabi'in. Tabi'in orang yang dang dengan tabi'in saja. Lepas pada tu tak ada ah. Faham? Dah kita benda. Nampak? Benda nak ukur jauh sangat-sangat dah. Maka Nabi beri peluang juga, manzarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Kemah keming dah situ. Barang siapa ziarah aku lepas pada aku mati, seolah-olah dia ziarah masa aku hidup. Kubur yang paling ramai diziarahi oleh orang, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Mung guana duduk tak pergi ziarah pergi kubur Nabi. Aku tak mau pergi, ramai sangat. Nanti tak ada orang aku pergi, sampai ke mati tak boleh pergi." Ada orang tak mau, beratus tak mau depan kubur Nabi. Pukul 3 pagi, 3 petang, 12 tengah hari, 12 malam, 4 pagi, 4 petang. Kubur raja tak sempat pagi, 4 petang tak orang. Faham tak? Dah tu raja dah, kalau tu kita orang kampung nak lebih lagi. Dan adalah Ibnu Umar datang ziarah, wallahu a'lam. Kita jawab soalan pula lepas orang bang.
Allahumma rabbana Abang. Ya. Baik, kita tengok soalan. Soalan yang seorang kawan nak pinjam duit kita 20 riyal. Lepas tu kita kabur ke dia, boleh, tapi syaratnya aku nak pinjam untuk sekejap, nak pergi kedai. Adakah ini dikira riba? Kata setengah ulama, perbuatan seperti ini dilarang oleh agama. Kerana ada setengahnya menganggap ini adalah menggunakan harta orang secara batil. Setengahnya mengatakan dengan nama riba, dan setengahnya mengatakan memanfaatkan harta orang secara tidak sebenar. Pinjam PT 20 riyal, pinjam PT 100, pinjam PT 300, boleh? Pinjam kereta mula kejap. Kawan tu tak ada arah, pinjam kereta kejap. Jadi daripada 300 beri pinjam, bayar 300, tak ada bunga, bunganya pakai kereta tu tadi. Faham tak? Jadi jangan buat kerja gitu. Kalau nak pinjam kereta dia, jangan dengan syarat nak beri dulu. Nak pinjam 300, ambil lah, bayarlah dalam masa seminggu. Selesai dah, pinjam kereta kejap, dah leh. Allah, aku pinjam 300, tak boleh pinjam aku kereta. Leh, tak boleh, weh kemong. Tak baru tu. Jadi tidak ada terikat. Soalan seterusnya. Ada orang beritahu Dr. Qardawi dan Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan harus sekalipun dia hadapan Nabi dengan syarat menutup aurat dan tidak menenggokkan badan. Adakah benar atau ada khilaf berkenaan masalah ini? Seperti mana yang kita khabar haram perempuan bernyanyi-nyanyi di hadapan ajnabi, bukanlah satu pandangan yang ijma' ulama'. Cuma kita cenderung kepada pandangan ini, dan inilah pandangan yang paling ramai, iaitulah ulama'-ulama' mengatakan haram perempuan bernyanyi di hadapan ajnabi. Memang benar Dr. Yusuf Qardawi ada mengatakan fatwa tersebut, tetapi kita kena faham, setengah daripada fatwa Dr. Yusuf Qardawi adalah bersifat contemporary. Dia ini adalah ahli fatwa di Europe. Orang Eropah ni hidup dengan muzik, hidup dengan nyanyian. Memang dalam lagu, dalam hiburan, dalam nyanyian. Jadi bila masuk Islam, nampak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di sana adalah ringan, tidak berat seperti sebelah kita. Batu kita bandingkan dengan kitab-kitab fiqh Syafi'iyah dan seumpamanya, sangat berjauhan. Hukum kita ni lebih keras, dan hukum fatwa-fatwa kontemporari seperti ulama-ulama seperti Al-Qardawi lebih ringan untuk memberi kemudahan kepada orang-orang yang baru dengan Islam. Dan ini sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Bila orang yang baru dengan Islam, Nabi fatwa ringan. Sahabat yang rapat, fatwanya keras. Bila sahabat minta satu benda, Nabi tak beri. Orang mari daripada ulu jauh-jauh, Nabi beri, padahal benda yang sama, kerana sahabat hak kemas keming tak. Jadi kata Dr. Yusuf Qardawi, bukanlah nyanyian seperti hari ini. Hak hari ini hukumnya tetap haram. Ada dinyatakan sendiri oleh Dr. Yusuf Qardawi. Jadi nyanyian-nyanyian nasyid yang mengikut hari-hari besar yang tertentu sahaja. Kita nak ambil pakai halal belaka Akademi Fantasia. Nampak tak? Hak mengarut-mengarut pun jadi halal atas nama Qardawi. Ini satu kesengajaan yang tidak bertanggungjawab. Apa hukum bakar daun teruk kawan kita? Wajib ganti tak? Setiap perkara yang haram, maka ada dua jenis. Yang pertama, yang haram secara mutlak, tidak boleh dipakai atas apa jalan sekalipun.
Yang kedua, haram jika dipakai oleh orang ini, tapi tidak haram kalau dipakai oleh orang itu. Maka hak pertama tadi boleh dimusnahkan, tak wajib ganti. Yang kedua, tak boleh musnah. Contoh yang pertama, berhala, tok pekong, toki kita berakhir sipang barang hati. Nak bila mati kita buka peti dia. Nak toki kita orang Islam nak kali haji dah. Tapi ada kok barang antik dia tu tok car yang daripada kedai antik, daripada asal daripada Thailand dan seumpamanya, atas nama barang antik, bukan toki kita puja tok car. Tok car gini ni wajib dipecahkan. Siapa yang pecahkan maka tidak wajib ganti harta orang lain. Faham lagi? Kerana dia mutlak tak boleh digunakan langsung. Faham? Biasa pun tak boleh buat nyembah apatah lagi. Yang kedua, seperti pinggang emas. Nampak tak? Pinggang emas. Pinggang emas ni hanya haram digunakan atas nama pinggang. Makuk emas, gelas emas, cawan emas ataupun perak. Nak? Jadi Nabi kata, innama ya'kulu fi aniyati zahabin awil fiddah ya'kulu yujarjiru fi butunihim nara atau kama qala. Hanya senya yang makan dalam bekas-bekas emas atau perak itu, mereka menggelegakkan api neraka di dalam perut mereka sendiri. Jadi tak boleh kita musnahkan. Yang bolehnya tuang dia itu lebur buat benda lain. Faham tak? Tuang dia lebur buat benda lain. Dah kalau kita patahkan, hukumnya tidak berdosa. Kerana pinggang emas haram digunakan atas rupa pinggang. Maka pemerintah jumpa pinggang emas dalam rumah rakyat dia pun kata pecah dua pinggang, tidak haram. Faham tak? Kerana wajib pinggang-pinggang emas perak dipecahkan. Nampak? Tapi ambil tak boleh, pasal harta orang. Nampak? Jadi kalau daun teruk itu adalah perkara wasitah kepada yang haram. Jadi pertengahan alat yang membawa kepada mengajarkan yang haram, iaitu al-maisir, berjudi. Daun teruk direka bukan untuk silap mata. Daun teruk direka untuk berjudi. Maka ramai ulama mengatakan alat khas untuk berjudi hendaklah kita jauhkan. Nantikan seni banner saja yang tidak ada di dalamnya mengiklankan cara ibadat dan seumpamanya. Kalau gitu jadi haram. Yang hendaklah kita niat ambil gambar tu untuk menunjukkan kebatilan agama selain daripada Islam. Soalan seterusnya, minta terang asal usul hormat waktu daripada hadis atau ijtihad ulama. Ijtihad ulama, macam mana kalau kita buat sos top up, lepas tu kita meninggal dunia, sos top up itu tak sempat nak bayar balik, adakah dikira sebagai hutang si mati? Jikalau kita apa yang kita ambil dan kita manfaatkan sudah berbayar, maka setakat itu dikira putus jual beli kita. Dan jikalau kita ada mengambil manfaat barang yang belum kita bayar, maka menjadi hutang si mati. Bagaimana jika seorang khunsa miskin ingin berkahwin? Setengah ulama mengatakan tidak boleh berkahwin, setengah ulama berkata boleh berkahwin. Adakah batal solat makmum yang tidak mengikut imam sujud? Dah ditanya pasangan dia hak mana hak dia nak. Kalau dia ni muskil menjadi laki-laki, maka dia tak boleh lagi menjadi perempuan kerana telah berkahwin dengan perempuan. Adakah batal solat makmum yang tidak mengikut imam sujud sajadah? Batal. Adakah hadis yang mengatakan pada malam 10 Muharram pada pagi raya semua air telaga bertukar jadi air Zam-Zam? Jika ada, apakah statusnya? Tidak ada hadis. Soalan seterusnya, jika seorang makmum masbuk pada solat hari raya rakaat kedua dan perlu menambah satu rakaat lagi, adakah perlu makmum tersebut untuk mengulangi takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali atau tidak perlu lagi? Jawabnya, hendaklah dia takbir pada rakaat yang kedua 5 kali, sama ada dia menjadi makmum atau sudah menjadi munfarid kerana tambah rakaat. Adakah orang yang koma selama seminggu wajib qada solat? Tidak wajib qada solat, kerana orang yang koma bukan mukallafun.
Syarat wajib sembahyang mukallafun. Mukallafun ni dua. Yang pertama akilun balighrun. Baligh memang sudah baligh, tapi dia tidak ada akilun, tidak ada akal yang berfungsi kerana koma. Maka bila satu syarat sudah gugur, maka tidak nama mukallaf. Bila tidak nama mukallaf, tidak wajib solat. Bila tidak wajib solat, tidak ada kewajipan qada. Orang suruh tanya mekanik, orang kerja kotor boleh jadi kotor, celah kuku nak mandi wajib kan? Jika minyak kotor, tapak tangan kaki sukar dicuci bersih, adakah sah mandi wajib? Sah mandi wajib jika setelah dibersihkan masih ada sedikit-sedikit yang sangat payah untuk ditanggalkan. Dan jika kita tanggalkan juga akan menyebabkan jadi luka tangan kita atau seumpamanya, maka dimaafkan pada syarak. Adapun kotor-kotor yang banyak tidak dimaaf pada pomeng. Kotor yang sedikit maaf pada pomeng atau maaf pada tuang kereta. Soalan seterusnya, saya nak nikah ha? Antara janda dan anak dara mana satu yang saya nak pilih? Mana kau tahu mu? Molek belaka, mu rasa janda tu molek untuk jadi pasangan, janda lah molek. Kalau berasa anak dara molek, anak dara lah. Tak ada kena-mengena. Cuma kalau nak seronok ke anak dara muda, kan anak dara tua. Kerana Abdul Rahman bin Auf pernah berkahwin dengan janda tua. Padahal Abdul Rahman ikut Rasulullah. Rasulullah kahwin dengan janda tua. Ada ramai anak besar-besar. Dia pergi kahwin ngecek ikut sunnah Nabi. Nabi pun tanya, al-bikra am sayyiba, adakah mu kahwin anak dara atau janda? Dia jawab, sayyib ya Rasulullah, janda. Nabi kata, halla bikra, kenapa tak kahwin anak dara? Tengok, padahal Nabi untuk amalan diri dia ambil perempuan-perempuan tua sebagai isteri. Untuk sahabat dianjurkan kahwin orang muda-muda. Dalil suruh kahwin anak dara muda, tula ibuka wa tula ibuha. Kamu dan isteri kamu saling bermain-main di dalam rumah, berkejar-kejaran. Pasal apa? Anak dara. Kalau nikah dengan janda tua, umur 65, main tu kejar 2 kali pusing meja bang tanah. Nampak tak? Mau jatuh. Jadi kalau bini muda kan seronok. Siapa di rumah balik main isa, berlawan cokok. Pak puah main cokok, angry bird pula. Pak main angry, main tun nusuk. Bini nusuk lagabak, laki cari. Jumpa bini lah pula cari, laki nusuk dalam tong berah. Kan seronok gitu. Tengah-tengah nusuk, tak jumpa. Darah cokok ada acir lagi. Kan seronok tu. Dalil Nabi kata tula ibu wa tula ibuha. Tulang ibunya atau orang tapa'ala, ya tapa'alu, tupa'ilu, ada alik situ, maknanya saling bermain. Mumai aku main, mumai aku main, mumai aku main. Tak? Saling kalau. Dan kalau bini tua, janda tua, umur 60 main usul lagabak, dah balik dia usul lagabak tutup. Buka tak nak faham. Dah nampak pendek duk lagabak pula. Mampu halu. Setiap ujung minggu saya bermusafir, tolak belum subuh. Bolehkah saya meninggalkan salat jemaah? Boleh. Ada pandangan mengatakan boleh. Bukan kita bekerja ujung minggu itu disengajakan, tapi memang kita kena bertolak pada waktu itu. Faham tak? Itu mudahnya Islam. Yang tak adanya asal siapa nak pergi jemaah, murahlah reka nak pergi musafir. Faham tak? Itu baru tak boleh. Soalan seterusnya, kalau dah nak solat sunat di rumah, boleh tak solat dalam kereta? Boleh. Tak ada masalah. Solat sunat ni cukup mudah. Atas kereta, atas motosikal, atas basikal PC, boleh belaka. Kalau orang perempuan muslimat kena pakai stokeng tutup aurat penuh ke gua ni? Bukan wajib pakai stokeng, wajib tutup aurat. Aurat perempuan seluruh badan melainkan 2 kelangan tangan dan apa benda mukanya. Orang lain tu kena tutup aurat. Tapi kalau dia tak pakai stokeng, dia pakai selipar, kan dia labuh, tak wajib tutup aurat kaki. Yang wajib tutup aurat kaki ni pakai sarung kaki atau seumpamanya, bila orang boleh nampak dengan jelas kakinya. Tapi kakinya katakan seluruhnya labuh,
Lepas tu dia pakai kasut. Tak nampak melainkan ketika nak turun dari kereta je. Kalau kau tengok molek masih dia buat turun kaki tu, nampak sekejap. Kalau gitu tak wajib lagi pakai stocking. Yang wajib pakai sarung kaki ni jalan biasa orang nampak dah kaki. Tak? Maka terdedah dengan mudah, maka wajib ditutup. Nak? Bukan atas nama stocking tapi tutup aurat. Dah kalau tak pakai stocking boleh. Dia pakai kasut tinggi. Kasut bok. Sekat peti. Pakai dia pakai seluar atau dia pakai apa benda ni, skirt, hak labuh. Nampak tak kaki? Tak nampak. Faham tak? Atau dia pakai kain sekat. Kain jenis sekat lutut. Bawah sikit pada lutut, tapi dia pakai kasut bot terapik tu. Tak. Boleh tak ada di Giant. Tak ada masalah. Pasal apa? Walaupun dia pakai skirt, bawah ada bot. Nampak tak? Aurat? Tak nampak. Itu kena faham yang wajibnya aurat kita jangan terbuka. Kerana mana aurat ialah anggota yang wajib kita tahan, jangan bagi orang nampak. Jadi bukan atas nama pakaian. Jatuh kena faham baik dalam bab pakaian. Tidak wajib pakai stocking, wajib tutup aurat saja. Nak pergi maiding pakai luar dalam boleh? Tak haram. Dalam kain pelekat, luar dalam. Faham tak? Dan kata haram luar dalam aja baru haram. Betul tak? Pakai kain pelekat tu, pakai luar dalam, pakai kot luar. Betul tak? Kuat kalimah. Rasa sabuhmu. Apa kau makan buah yang tumbuh di atas kubur? Dengar molek. Buah atas kubur atau tepi kubur. Baik, kalau atas kubur dan pokoknya besar sekira akarnya kena kepada mayat, kata setengah ulama makruh makan. Kerana nak berasa diluati pada tabiat manusia, kerana dia terfikirkan bagaimana akarnya menyedut daripada mayat yang hancur. Jadi kalau pokok-pokok kecil tak apa. Umpamanya tumbuh atas kubur tapi pokok kecil, pokok lada. Dia tengok ada pokok lada atas kubur bini dia, pasal bini dia itu hari itu berakhir cicah budu. Jadi bila mati dia tanam pokok lada atas kubur bini dia buat kenangan. Dia kutip lada tu boleh makan kerana akar lada tak sapa kepada mayat. Apa kau gantung tak bertali bagi seorang suami? Jawabnya tidak mati. Gantung tak bertali ni hukumnya haram, berdosa besar. Allah kata kalau kita suka, kita jaga dia molek-molek, tak beri nafkah yang sepatutnya. Dan kalau kita tak suka, wasarrihuhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu lepaskan isteri kamu, maknanya ceraikan dia atau balik kepada keluarganya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara mana kita ambil ma'ruf tak? Molek kan masih ambil anak orang atau molek-molek, jangan gantung dak tali. Dak balik dah. Bini pun tak ada arah, balik duduk mak-mak tukang makan beras mak. Laki dak tahu ke mana hala. Hukumnya semayang ibadat suami tersebut tidak diterima. Seronoklah pasal dia lari dak balik ke bini dia. Tetapi ingat, mungkin haji bila-bila sia-sia. Puasa bulan Ramadan lapor jelem nyanda di pintu surga, tidak diterima Allah. Suami yang sengaja meninggalkan nafkah tidak diterima ibadat. Isteri yang derhakakan suami tidak diterima ibadat. Adil dah Tuhan hukum. Soalan seterusnya, bapa kita tak boleh tiup air panas hak kita nak minum itu? Kalau tiup ukurnya makruh ke? Nabi kata jangan meniup pada makanan. Jangan tiup gitu. Mana biasa orang tiup air sejuk ke air panas? Jadi tengok dia air sejuk ini tiup. Mana mau tiup air teh openg? Pandai orang tu memang mabuk daun ketung. Kalau tiup air sejuk, biasa air panas orang tiup. Yang dilarang, yang pertama kita nak faham, larangan ini bukan haram, makruh sahaja. Ada sebutlah kitab-kitab hadis, larangan ini makruh. Manakala tiup juga tak berdosa. Hikmah larangan iaitu kita dilarang mensejukkan dengan tiup, tapi boleh kita sejukkan dengan tangan.
air panas, ambil tangan atau kertas buat gitu. Ni tidak dilarang. Ulama buat kajian, rupanya tiup dengan mulut air yang panas. Nampak? Ya? Air ni kandungan macam-macam kandungan dari segi saintifiknya. Gitu juga udara yang datang daripada rongga dada kita. Nah, dia bila bercampur, asid yang ada di dalam angin yang datang daripada tekak kita bercampur dengan air yang sedang panas, dia mencipta satu jenis penyakit yang tidak berbahaya, iaitu cebu perut. Perut cebu. Faham? Rasa ceru perut, faham lagi? Tak mati penyakit ni, rasa perut berapa sedap. Kisnya air, udara, oksigen kita yang bercampur, yang telah bertukar proses, kena dengan air panas tadi. Tak boleh. Jadi kalau kita tiup jauh boleh macam gini. Jauh. Sebab kata ulama, dia akan jatuh di bawah. Yang sampai angin sahaja. Tapi siapa dah dia memang tak lapar. Jadi tak usah tiup pada makanan. Nak ambil maknanya wahulu panas, nasi, hukumnya tak boleh. Benda panas dia ada efek yang tidak baik bila bercampur dengan udara daripada dada rongga kita. Cuma penyakitnya tidak berbahaya, berasa tak sedap perut sahaja. Apakah ciri suami isteri yang soleh-solehah? Soleh bahasa Arab, solehah bahasa Arab. Soleh untuk untuk muzakkar, solehah untuk muannas, laki-laki dan perempuan, tu saja. Bahasa Melayunya baik. Ataupun yang patut. Atau hak molek. Molek kau ada, molek ni dak je. Tu saja. Bukan soleh ni macam ulama macam wali-wali, bukan. Tu bukan soleh, tu warak lah tu. Soleh ni baik saja. Suami baik, maknanya siapa masa beri nafkah, dok nipu isteri solehah bila kata dok sungguh. Jangan menipu. Batu kata ulama, walaupun benda kecil dah boleh tipu kau. Suami dia tanya atau mesej, ada kat mana? Padahal dia ada dalam bilik, tengok tali bising. Dia kata ada dapur. Tujuan bila kata ada dapur, laki tak marah sangat. Mesti dia duduk basuh pinggang apa semua. Padahal kalau kata dalam bilik, takut kata duduk dalam bilik lama tengok tali bising. Tipu sikit ya. Tak boleh juga. Tanda perempuan itu tidak solehah. Apakah surah amalan untuk ibu mengandung? Tidak ada ketetapan surah untuk ibu mengandung. Cuma sebaik-baiknya ialah mengamalkan setakat mana yang kita mampu daripada amalan-amalan salafus soleh yang perempuan. Diberitakan salafus soleh perempuan dulu, mereka banyak membaca Quran ketika mengandung. Bacalah mana-mana surah. Hak pandangan mengatakan surah Yusuf, surah Ali Imran, itu bukan hadis, pandangan ulama. Silakan, boleh ikut, tak ada masalah. Tanah jenazah Islam dengan tatu. Tidak boleh dibuang tatu daripada mayat, kerana menyakitkan tubuh mayat adalah haram. Jadi kalau dia telah bertaubat, maka Allah ampunkan dosanya. Kalau tatunya sedikit, wajib dibuang ketika hidup. Kalau tatunya banyak, merosakkan akan tubuh badan kalau buang, atau mengundangkan kecederaan yang parah, atau melibatkan kematian, tidak perlu buang. Apakah hukum setengah drama buat watak cakap dengan orang yang mati di dalam kubur? Harus. Jika kalau bertujuan untuk menginsafkan orang atau memberi tazkirah, yang tak harusnya hanyalah mengikut trend. Bila drama, orang minat drama Islam, dia buat drama Islam itu. Tidak kerana Allah, kerana mencari keuntungan semata-mata. Sama macam buat ambil gambar atas kubur. Dia pergi ambil filem di kubur, kerana macam mana orang mati, sipang dan sebagainya, tujuan nak menyedarkan orang lain, buat rencana, maka hukumnya harus.
dak tujuannya untuk mengadakan dapat duit, commercializekan dia, maka hukumnya tidak harus, kerana kubur asalnya tak boleh dibuat penggambaran dan sebagainya. Soalan seterusnya, Said berkata kepada Ahmad yang ada anak perempuan dengan bergurau, yang berumur 7 tahun, Ahmad, lawa sungguh anak puamu, nikahkanlah dengan hamba. Bolehlah. Jawab Ahmad, ambillah buat binimu. 4 orang lain dengar. Adakah Said dan anak perempuan dikira sah nikah? Apakah hukum perbuatan Said lakukan sedemikian? Jahat kau Said ni. Mu jahat kata ke Said. Jawabnya, kalau ada seorang bawa anak perempuan umur 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun kau pandai lah, atau 3 hari dia tak dukung, maka kata kawan dia, kemudian ada anak perempuan kalau gitu, win nikah ngaku lah, bang. Maka ayah budak puan tu kata, ambil lah jadi binimu, atau aku setujulah. Dan ada sekurang-kurang 2 orang yang sah menjadi saksi, dengar, maka sah pernikahan tersebut. Hukumnya sah. Faham? Kerana gurau adalah sah dalam 5 perkara. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rajak, yang keempat merdeka hamba, yang kelima bab murtad. Bab nikah gurau jadi, nikah sungguh pun jadi. Betul tak? Yang kedua cerai, cerai sungguh jatuh, cerai gurau jatuh. Yang ketiga rajak, rajak sungguh datang balik jadi. Maka budak tadi menjadi isteri Said, cuma tak boleh bersama, kerana syarat bersama mesti selepas balik. Syarat sah nikah tak syarat balik. Nak pengantin laki-laki umur 30 tahun, pengantin perempuan 3 bulan sah nikah. Cuma bila nikah perempuan yang belum balik, wali 2 orang saja boleh, hak lain tak boleh. Sultan tak boleh jadi wali, juru qadi negeri pun tak boleh. 2 orang saja, ayah dan toki dia. Adik-beradik tak boleh, abang tak boleh, pak dara tak boleh, anak dara tak boleh. Faham tak? Kerana wali kerana pengantin perempuan belum balik. Faham? Dan ngata selepas balik, haram bersama sebelum balik. Soalan seterusnya, 10 minit lagi. Saya tangkap ikan dalam sawah padi orang lain yang bukan dia bela, harus. Kerana sawah padi, hukum ni tak ada sebut di dalam mana-mana nas secara qat'i. Bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tengok kepada uruf. Pada urufnya, ikan ini dia bertukar-tukar. Daripada puyuh duduk batas lain ni, dia boleh pergi batas lain ni. Boleh. Ikan puyuh ni dia tak dapat ke atas, dia pergi ke bawah seluk. Faham tak? Sebab tu masa kering tak ada ikan, bila turun hujan tubik ikan. Hidup mana? Jadi kita tunggu. Kan masa dia kering, lepas orang nak apa pada orang potong padi kan, dia kering sawah, keping kali panas. Nah, ada ikan puyuh? Tak. Satu bila dah hujan dah nak nanam pula tahun depan, kita tunggu malam ada jing mari curah ikan puyuh malam. Ada? Tak ada. Tubik besar-besar tapak tangan dah. Dah mari dua ni. Dia duduk dalam tanah, dia boleh pergi mari. Jadi biasanya orang tak percaya dalam petok mana pun, kalau budak-budak pergi dengan ikan puyuh, ada tak tuan petok marah? Kan aku ni, dah mu tanah padi je. Faham tak? Jadi hukumnya adalah dibolehkan selama mana tidak ngai padi orang, ngai ikan saja. Soalan seterusnya, seorang pesakit terlantar di hospital pakai wayar kecing pampers. Tak terasa pun bila buang air, katil tak menghadap kiblat, dan pesakit tersebut tak mampu untuk bangun dan pusing-pusing badan menghadap kiblat. Jadi kalau semayang dalam keadaan begitu sah tak? Jadi wayar kecing ada, pakai pampers, lepas tu kecing pula tak ingat bila-bila, tak menghadap kiblat,
tak boleh nak bangun, apatah lagi nak ambil air semayang, maka semayangnya sah. Dia panggil faqidu tahur, ini orang yang tak mampu dua jenis suci. Mana tak suci langsung, tak ada orang boleh tolong mandikan dia, tak ada orang boleh lap air wudu, maka semayangnya tetap wajib diterima oleh Allah. Faham? Susah ni kalau dang pakai paper gini, susah nak. Batu molek berpoligami. Faham? Molek madu. Dah suami nak pergi kerja, bila isteri sakit, suami nak pergi kerja. Tak? Siapa nak jaga anak? Siapa nak jaga tu? Isteri yang sakit. Nak, dah kalau ada madu boleh kau dia tolong-tolong basuh-basuh. Nampak? Betul tak? Dah kalau tidak, dia nak cara. Laki nak tunggu, dah nak kerja lagi, nak jual, nak cari piti, nak makan kedara. Itu kelebihan poligami. Nikah. Betul tak kau puan? Betul tak? Lagi kita duduk seorang terletang gitu, bini tua. Ada orang aku nak nikah itu melawi. Kalau ada madu boleh gok madu-madu tu tukar wayar, basuh pamper, tukar pamper, nak pelip-pelip mata sikit kok. Jadi gitulah, bila kita sudah duduk gitu, ingatlah masa ginilah kita belajar. Dan kita masa pamper gitu nak pergi dengar payah dah. Nak dak reti nak buat. Mana orang dah masa dia sihat dak dengar hukum hakam. Lah ni pakai paper masuk ayat dah guana hukum pula tahu. Nak dak mayang terus. Siang malam. Orang suruh mari dengar tak mau mari dengar. Lotion badan yang mengandungi alkohol pada bekas lotion tersebut, bolehkah lotion digunakan? Jadi kita nak ihtiyat yang terbaik, iaitu bercermat. Kita gunakan, tapi bila kita nak semayang, kita mandi, bersihkan badan kita. Soalan seterusnya, apakah boleh betul perbuatan memecah pintu bilik orang untuk ditangkap maksiat? Tak boleh. Kita tak boleh. Dah lewat gitu. Dia hendaklah, maknanya dalam keadaan terbuka, dalam keadaan sudah dilihat atau diperlihatkan, tanpa kita perlu masuk rumah orang. Tak boleh masuk-masuk rumah orang tu, tak dibenarkan dalam Islam. Saya hadiahkan isteri saya emas, lepas tu saya gadai, saya tak khabar ke dia, sebab saya nak pakai buat belanja. Tapi saya niat nak tebus balik, hukumnya haram. Tak boleh. Kerana bila kita hadiah ke isteri kita berata mah, jadi hak siapa? Hak isteri kita lah. Boleh tak kita ambil harta orang pergi gadai tanpa izin tuang dia? Tak boleh. Kita tahu barang curi kita beli kau. Lagu mana? Dosa. Yang tak dosa tak tahu. Saya nak beli motor secara angsuran. Bagaimana cara untuk mengelak daripada riba? Jangan buat pinjaman yang ada interest. Beli secara angsuran sahaja. Nak, kalau kata motor kecil, okeylah beli angsuran kedai. Nak motor 5-6 ribu ke? Nak beli ke mana? Bayar muka dulu 800, bulan-bulan 120. Nak, itu tidak riba. Yang riba ni biasanya untuk besar. Nak 5-60 ribu sutik. Cari takbuh ribanya, panggil tuang motor, jual kepada bank, biar bank tu beli. Cara ini dibenarkan oleh bank. Jumpa bank, beritahu kata nak kaedah gitu. Bank akan beli daripada toke motor. Toke tu akan jual. Akak, saya jual kepada awak motor ini dengan harga RM69,000. Jadi hak siapa dah? Pastu hak bank. Maka kita beli dengan bank pula. Saya belilah motor ini dengan harga RM77,000. Tak? Jadi dia beli 69, jual 77, ambil untung 8,000, bukan riba namanya. Faham tak? Selamat. Soalan seterusnya, ahbas berasal dari mana? Sebab ramai dan dah saya kenal ustaz-ustaz yang bawa pahaman ini, mereka mengkafirkan orang. Dah kalau mu kenal, mu tanya pula daripada mana. Ahbas ni ada dua. Yang pertama yang salah, yang kedua yang tidak salah.
Yang salah ni satu gerakan yang ada di sebelah Palestin kalau tak silap, atau Lebanon. Mereka ini terlalu ekstrim. Mana-mana yang tidak sepahaman dengan mereka dihukumkan kufur, sama macam Syiah. Kemudian pula golongan yang tidak setuju dengan satu golongan yang cenderung kepada mengikut mazhab, mereka gelarkan pula golongan yang suka bertaklid kepada mazhab juga sebagai ahbas. Ini tuduhan adalah dusta semata-mata. Ahbas yang sebenar, yang karuk tu ajaran yang salah tadi, yang suka mengkafirkan orang. Tapi ahbas sekarang telah digunakan sewenang-wenang kepada golongan-golongan yang kuat mengikut pandangan mazhab masing-masing. Ini sebenarnya bukan ahbas, sebagaimana dituduh ekstrim kepada golongan sederhana yang mengikut Al-Quran dan hadis. Contoh Hamas. Hamas ini berperang, berjihad kerana mengikut pandangan ulama-ulama yang direct ambil ayat-ayat Quran dan hadis untuk memberi fatwa dalam kewajipan jihad. Tapi musuh Islam menganggap macam Hamas dan seumpamanya sebagai ekstrim. Gitu juga dalam negara kita, mana-mana ulama yang nak mengubah perlembagaan kepada Quran dan hadis akan dilabelkan sebagai ekstremis, pengganas dan sebagainya. Nampak? Yang sebenarnya mereka inilah golongan sederhana, iaitu yang betul-betul mengikut Quran dan hadis. Dan golongan yang tidak mengamalkan Quran dan hadis dinaikkan taraf menjadi golongan sederhana. Ini yang diwawarkan oleh banyak pemerintah Islam. Jadi hak sederhana mana? Tu hak tidak mengamalkan Islam, tapi mereka buat masjid, buat tabung haji, tandingan musyawarah dan sebagainya. Ini yang sederhana, yang molek. Padahal ini golongan yang menolak hukum Allah. Yang sederhana, yang betul adalah golongan yang menuntut ditegakkan Islam dalam negara. Soalan seterusnya, nyanyi ada lirik cerai menunjukkan seolah-olah memutuskan hubungan. Nyanyi tak ada niat cerai, jatuh talak tak pada isteri? Tengok macam mana liriknya berbunyi. Aku ceraikan kamu, jatuh talak. Tak kira nyanyi, tak nyanyi pun. Kerana Nabi SAW kata salasun jidduhunna jiddum wa hadluhunna jindum. 3 perkara sungguh-sungguh pun jadi, pura-pura main-main galak saja pun jadi juga. Nampak? An-nikah wa talaqu wa ruju'. Nampak? Au kama qala, nikah, talak, ruju'. Jadi tak boleh gurau-gurau. Boleh tak sengaja tinggal solat rawatib lepas tu qada? Tak boleh. Saya nak sembahyang lohor masih ambil wuduk, tak sedar ada gang tangan, bila ambil waktu baru perasan ada gang. Kena qada tak? Jawab ni tak kena qada kalau bukan pada anggota wuduk, walaupun pada tangan. Contoh gang ada tapal bau. Tak, sudah isyak ni kena di bau ni sikit. Dan umpamanya maka bau bukan anggota wuduk. Jadi tak boleh ada gang ni pada anggota wuduk. Bila ada anggota wuduk, ambil wuduk tak kena sakak di gang, maka kena mayang semula. Kalau gang itu banyak, kalau sedikit tengok betul-betul tak nampak, ambil seperang baru nampak, maaf pada syarak. Bismillahi Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Betulkah ini doa? Doa benda ni, Li? Doa benda, Ozi? Man? Anak nang pun tak tahu doa ni. Kalau sakit tayar. Betul tak dia kata ni doa jimat? Betul lah. Soalan seterusnya, orang yang tinggal di Kuala Lumpur balik hijab pukul 5 tidak sempat solat maghrib sebab trafik jam. Bolehkah melakukan jamak takhir di rumah? Memang takhir dah sekarang. Memang jadi takhir dah. Boleh tak boleh pun memang takhir dah lah. Sebab mu tak sembahyang lagi apa rumah dah. Memang menjadi jamak takhir dah lah. Faham tak? Cuma pada lapar, pada hakikatnya menjadi qada takhir.
Orang yang nak bermusafir si A nak ke KL dari Kuala Terengganu, bas bergerak daripada KT pukul 8, jadi dia boleh jamak takdim, maghrib dan isyak di rumah sebab bas ke KL non stop. Apa pandangan? Tak betul. Dalam rumah mana boleh jamak, neh. Guana nak lakukan sujud syukur, sujud syahadah dengan sempurna, perlu berdiri dulu ke angkat takbir? Tak wajib diri, hanya wajib takbir menurut pendapat yang muktamad. Lepas pada takbir, turun sujud sajadah, turun sujud syukur. Angkat daripada kepala, beri salam. Faham tak? Tak ada wuduk tak sah. Kerana mereka ini fi maqami solat, sama hukum macam semayang. Sujud sejadah, sujud syukur wajib ada wuduk. Jika imam terlalu perlahan bacaannya, ada makmum yang tidak suka dan tak puas hati, adakah doanya, solatnya itu diterima atau diangkat? Jawabnya ya. Jadi kalau kelemahan, kesempurnaan, kekurangan yang sedikit tidak masuk dalam kategori hadis yang imamnya tidak diangkat doa atau solatnya ke langit. Maksud hadis di sini, dia dibenci oleh orang-orang di situ dengan perangainya, yang memang orang tak suka dia menjadi imam. Dia nak juga jadi imam, maka kalau majoriti, solatnya tidak diterima walaupun sah menjadi imam. Tapi kalau ada sedikit orang alim yang tidak bersetuju, juga termasuk. Orang jahil ada 800 orang suka tak imam ni, ada 3 orang ulama yang tidak suka imam ni, maka tak boleh menjadi imam. Kerana 800 orang jahil tak boleh nak banding dengan 3 orang alim. Kerana seorang alim pun nak lebih baik daripada seluruh manusia di dunia ini kalau jahil. Soalan seterusnya, umi saya selalu panggil saya dengan nada yang terkejut. Kadang-kadang debor saya, terutama masa tidur. Boleh tak saya tegur umi saya? Kabarlah dengan molek, janganlah mak panggil kuat sangat, pak kejut kita. Nak apa hukumnya guna umpangan yang hidup seperti katak? Boleh, tapi tak boleh membunuh. Ambil katak tu, ikat dengan benang, beri makan pada ikan ruang. Kalau dia makan ikan ruang tu, bukan kita yang membunuh, cuma dia jadi makanan ikan. Kalau tak makan, lepas semula. Ni cocok dengan tekan atas belakang katak, kerana Nabi mengharamkan bunuh katak. Bunuh katak haram tu sama ada kita matikan dengan tangan kita ataupun kita makan dia, pokoknya haram. Saya bangun solat subuh, ambil wuduk terus solat tanpa mandi dan bersugi, adakah sah solat saya? Sah. Kalau tidak, berhadap sah. Saya tak pandai baca Quran, tapi saya membaca surah Yasin, ada tulisan Rumi. Adakah hukum jika saya salah menyebut dengan betul? Jawabnya, kalau dalam proses pembelajaran, dimaaf. Tapi kalau kita tak belajar, pakai nak faham sendiri, hukumnya haram dan berdosa. Jadi belajarlah. Semalam Ustaz kata orang yang dengar orang lain baca surah sajadah, sama ada di speaker masjid, radio atau lain-lain, sunat sujud. Soalan saya, orang yang mendengar itu kena sujud ikut kiblat atau tidak? Jawabnya, sujud sajadah, sujud syukur wajib menghadap kiblat. Sama dengan semayang. Soalan yang terakhir pada malam ini ada baki lebih kurang 10 atau 11 keping lagi, lain kali pula. Baik. Apakah hukum laki-laki memakai inai, serbuk inai yang dibeli di Maidin? Saya kabarlah kedai tu. Tapi memang banyak situ pun. Dulu inai pakai tumbuk.
Zaman cek-cek tu. Pakai ina budak-budak, suruh mak tumbuk daun ina getu tak. Rendang dulu, nak suruh lembut, tumbuk, tepek. Jadi macam iti tangan. Bulat. Tidur ikat kan. Tak ikat. Takut garu muka, lepas tidur. Ina duduk di jari molek, garu hidung. Lekat stokol lah hidung, merah hidung. Esok kau buang dah. Tu zaman tu learning sekebuk dah. Yang molek pakai stiker, tepek di tangan. Biar buah air, tepek tangan. Esok bangun, undertaker. Siap, duduk lengang. Macam ular sawa. Jawabnya orang laki-laki haram pakai inai, kerana inai adalah perhiasan khusus untuk perempuan. Faham? Dia yang laki puang boleh pakai, tak haram. Tak ada masalah. Laki boleh pakai, puang boleh pakai, lain lah. Kalau pakaian macam subang khusus untuk perempuan, laki pakai haram. Gicu khusus untuk perempuan, laki pakai gicu. Haram tak? Haram. Tok Imam pakai gicu, mereka nyeleng dulu. Haram. Tok Bila pakai eyeshadow. Gelik Tok Bila. Haram juga. Kerana khususiah untuk mar'ah, untuk perempuan, tak boleh. Ataupun pakaian atau perhiasan. Hadis datang dengan sebut libsah ataupun zinah. Nampak? La'anallahu rijal. Allah Ta'ala la'anallahu rajula. Allah Ta'ala melaknat akan seorang laki-laki. Nampak? Yalbasu libsatan nisa. Laki-laki itu pakai pakaian perempuan. Nampak? Wan nisa'a atau. Dan Allah laknat perempuan. Yalbasna yang memakai lubsatan rijal, akan pakaian laki-laki. Riwayat yang lain dekat lubsah tu zinah. Zinah mana perempuan. Allah laknat laki-laki pakai perhiasan perempuan. Perhiasan kau perempuan. Supaya macam perempuan orang pakai alat makeup, dia pakai alat makeup. Jadilah haram hukumnya. Begitu juga maka inai kata ulama-ulama, iaitulah zinah khususiyatun lin nisa, perhiasan yang khusus untuk perempuan, li tahmiril asabi', untuk memerahkan jari-jarinya. Nampak? Maka wa hukmuha, maka hukumnya jaizun. Nampak? Lil zauj, harus bagi perempuan-perempuan, li zaujiha, untuk isterinya. Pamangkana wa illa, dan jika tidak, kalau dia tidak ada suami, maka wala yajuzu, maka tiada harus perempuan pakai inai. Kemudian ditakik pula tepi, kalau perempuan yang tak ada suami pakai juga, maka hendaklah dilindungkan jari bila keluar daripada rumah, seperti pakai sarung tangan. Sarung tangan hak semua dipakai ke, sarung tangan welding kau pandai. Jadi ni dak laki dah pula pakai inai. Akhir zaman dah pula ustaz kahwin pakai inai, balik daripada Jordan. Baru ni Al-Hafiz 30 juzuk kahwin pakai inai. Nak buat mana pasal mak suruh. Mak kepala halian yang banyak buat rosak program, mak kata akan balik juga, mak nak tengok dah ulih mak. Apa apakah mak pakai Al-Hafiz nikah pakai inai, balik awal tu terang-terang nampak bodoh dah. Ustaz nikah pakai inai juga. Tak pakai kalung ada. Ni belah Johor sekali. Dia ustaz nikah kena pakai kalung. Padahal kalung tu untuk perempuan. Tapi nikah punya pasal semua boleh. Apa tak pakai berat? Dah kata sekali boleh seumur hidup, pakailah dalam puang. Pakai baju dalam. Tengok mana ni berkata pakai berat. Sekali seumur hidup tak apa. Tanda perempuan masuk ngebek tangan yang ada ayat Quran dan ayat-ayat pilihan. Puang. Dalam beg tangan dia ada surat Yasin. Dalam beg tangan dia ada ayat Quran, ayat pilihan dan sebagainya. Baguslah. Ni gak dalam beg kau ada benda apa? Ada alat-alat tanyah mukanya saja. Dengan bedok, dengan gaitu, dengan tu, dengan ni. Kalau ada ayat Quran dalam beg tu, bagus dah tu kau puang tu.
Tak bagus banyak buat apa dah apa. Bagus sikit tak apa dah. Nak cari yang bagus banyak payah. Faham? Maka masuk dalam tanda kena letak luar benda tu. Kerana menghormati ayat-ayat suci. Jika letak luar hilang, boleh dibawa masuk dengan dilindungkan daripada udara tandas. Kalau duduk di dalam beg, dimaaf ada syarak. Tak bolehnya duduk luar. Seperti pakai tudung, ada tulis la ilaha illallah, piyah bismillah di luar. Tak boleh pakai. Ambil piyah, bubur dalam kocek. Pasal tinggal luar, hak jaga tandas bahang dia. Dia kenang lama dah piyah tu. Nah, tapi kalau tinggal luar tak hilang, maka kena tinggal luar. Hukumnya sunat tinggal luar. Tak akan hilang harta, simpan. Cicing kena cabut, ada tulis Allah. Kena cabut, bubur dalam kocek. Tak boleh cabut pasal kepik dah, pakai dari kecek. Tak, tak dah. Kalau cabut pun memang darah sangat. Maka ulama kata pusing. Duduk belah dalam kalimah yang mulia dan kepal gitu. Ni kata ulama akan kata kita reka pula supaya menghormati dia, tidak berada dalam ruang tandas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi